Hai semua, saya Naurah Kaisara binti Muhammad Safwan, wartawan cilik TV PSS. Hari ini saya berada di program Jom ke Sekolah. Bersama saya ialah Puan Zuhira binti Ghazali, pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah merupakan penghulu sekolah kita. Puan Zuhira, boleh Puan ceritakan sedikit tentang program Jom ke Sekolah ini? Okey. Program Jom ke Sekolah merupakan inisiatif KPM ya untuk menggalakkan semua pelajar ke sekolah ya. Yang ini program ini menunjukkan keperhatian KPM terhadap pembabituan semua warga sekolah yang diterajui oleh pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa ya tentang pentingnya hadir ke sekolah ya. Pada minggu ini ya, selama seminggu program Jom ke Sekolah ini kita penuhi dengan pelbagai aktiviti yang menggalakkan pelajar-pelajar ke sekolah ya, yang membuatkan pelajar gembira, pelajar dapat mengenali satu sama lain, di samping guru-guru dapat menyusun strategi ya untuk PDPC yang seterusnya lah di sekolah. Oh, begitu. Baiklah. Puan, mengapa program ini penting kepada murid dan ibu bapa? Okey, program ini penting kepada murid dan ibu bapa kerana kita nak menggalakkan pelajar-pelajar hadir ke sekolah ya pada setiap hari, memandangkan pada setiap tahun ya jumlah ketidakhadiran murid begitu tinggi. Jadi dengan program ini kita bukan sahaja tertumpu kepada PDPC tetapi malahan bergantung juga kepada pembinaan sasiah murid-murid, pembangunan minda murid-murid dan juga fizikal murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, saya Haya Hilmiah binti Hawari. Ini TV PSS sekolah kita. Hari ini ada program Jom ke Sekolah bersama kita, guru besar kita, Puan Nur Farahia binti Abdul Hamid. Puan Guru Besar, kenapa program ini diadakan? Okey, program Jom ke Sekolah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Besar SKPNG. Ingin menyatakan program Jom ke Sekolah ni salah satu inisiatif KPM yang mana ianya sangat baik. Program ini juga menunjukkan kecaknaan KPM terhadap murid-murid dan juga anak-anak yang ingin belajar, yang orang kata prihatinnya anak-anak ini akan dididik dan juga diajar oleh guru-guru. Jom ke Sekolah ni adalah program yang sangat baik yang mana kita akan mengajak kawan-kawan kita, kawan-kawan awak daripada tahun 1 sampai tahun 6, murid PPKI, prasekolah untuk hadir ke sekolah dengan pelbagai aktiviti yang dirancang oleh sekolah seperti ada bermain, ada kuis, ada apa lagi? Ada aktiviti yang menarik lah. Ada pelbagai interaktif. Okey, jadi murid-murid akan hadir ke sekolah. Itu yang kita katakan program Jom ke Sekolah. Puan Guru Besar, apa kebaikan program ini kepada murid? Okey, program ini adalah untuk mendidik dan juga mengajak murid-murid untuk hadir ke sekolah selain menarik minat murid-murid untuk datang ke sekolah dan juga untuk belajar. Bersama kita ialah Sarjan Major Muhammad Zul Hisham bin Alwi, Timbalan Ketua Polis Daerah Pasir Putih, merupakan pegawai perhubungan sekolah kita. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Tuan, boleh Tuan ceritakan secara ringkas apakah tujuan program Jom Sekolah diadakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Jom Sekolah ni ni untuk menggalak setiap murid-murid hadir ke sekolah. Tujuannya untuk memarakkan lagi lah sekolah kita dengan kerjasama dari pihak sekolah dengan PDRM dapat menggalakkan supaya pelajar-pelajar hadir sekolah dengan tanpa apa masalahnya, hadir sekolah tanpa apa-apa masalah. Itu je lah. Oh, begitu. Apakah nasihat Tuan kepada murid-murid supaya sentiasa selamat ketika datang ke sekolah? Segi keselamatan itu terletak kepada ibu bapa. Ibu bapa yang berperanan untuk menjaga keselamatan anak-anak
semasa dan sebelum pergi sekolah. Dari segi kawalan lalu lintas akan memudahkan setiap murid untuk sampai ke sekolah. Sekarang saya bersama seorang ibu bapa murid. Ya. Boleh Encik perkenalkan diri sedikit dan anak belajar tahun berapa? Okey, nama saya Ahmad Faizal bin Muhammad Osman. Anak saya belajar tahun 1, Sapphire. 1 Sapphire. Oh, begitu. Hmm. Apa perasaan ibu bapa? Perasaan untuk yang ni mungkin agak macam teruja jugalah sebab yang ni anak bermusuh kan. Yang abang-abang dia dah sekolah menengah, yang ni yang tahun 1. Dia dah lama dah tak ke sekolah rendah ni balik ke sekolah rendah balik. Oh, apa pandangan Encik kepada program Jom ke Sekolah ini penting? Jom ke sekolah memang penting lah sebab dengan adanya program ni dia akan menggalakkan kanak-kanak pergi ke sekolah. Oh. Ha. Bagaimana Encik memberi sokongan kepada anak untuk datang ke sekolah? Memberi sokongan dari segi nasihat, moral support. Oh, begitu. Terima kasih kepada ibu bapa atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga semua murid datang ke sekolah dengan gembira dan bersemangat. Saya Naura Kaisara binti Muhammad Safwan, wartawan cilik TV PSS.